Okay, terang. Bapak ada lubang pak. Lock. Auto isi ada button vertical lah best. Ni screen macam screen kita biasa. Dia selector. Ni apa ada remote. Oh cantik ya. Orang komplain macam-macam. Cantik ya. Oh, lain. Bukan macam Ivy. Tekan pun sedap. Premium sikit lah. Premium lah, ni premium. Aksesori dia Dia punya button dia premium lah. Oh, ni takut patah panjang sangat. Seat length ni subjektif, tapi untuk orang tinggi 165 okey je, support bagus je support dia. Ni elektrik power seat. Sedap lah duduk. Ni tinggi 175, support okey tak support? Kaki straight. Orang tinggi 175 macam ni lah. Ni bawah ni bagi straight kaki. Ni. Bukan ni sini. Sini ni dia kurang support. Duduk rapat tengok rapat. Rapat ni. Rapat dah. Berapa 175? 175 tinggi, lebih kurang macam ni lah. Belakang duduk sandak semua, sandak. Izzah, Aminah, sandak. Tengok, ni budak-budak kecil. Okey, duduk sandak. Okey. Okey. Tingkap dia memang kecil. Itu. Jadi macam ni lah. Kita duduk kat sini tingkap kecil lah. Tak tahulah, tak test drive, tak test drive kan, tak tahu macam mana keadaan duduk. Ni bukan seat biasa. Seat dia memang pendek. Pendek Rapat dah ni. Mungkin kena masuk dalam sikit kot, menyandak ni. Ni tarik keluar. Space ni tak perlu luas sangat ni, tapi ni lah. Ada USB-C. Okay. Dalam dia untuk tinggi 165 macam ni nampak orang belakang. Premium lah, premium.